Welcome to Minat Channel. Sekali ni punya video kita akan buat review Cute Skin. So we gonna show what we got. Aku rasa tu bukan kotak dia, kotak biasa. Pegang. Kan dia ada kotak dia. Ya. Dah cakap dah. 1, 2, 3. Wow. Walaupun kotak dia dah tak berwarna-warni, tapi still cantik. Okay? Good things inside. Good skin. Good life. Buka dah ni kepak dia. 2, 3. Wow. Let's see what we bought. What we buy ke what we bought? Last time punya video saya cakap what we bought. You officially cuties. Yang Kak Yasmin ada moisturize dengan peeling apa nama dia? Face cleansing. Tapi dia bentuk kertas. Travel punya. Kita orang beli dulu murah tau. Time tu memang promo. Lepas tu dah tak ada. Ni betul-betul promo satu ni RM10 je guys. Yes. Korang better go grab now. Sebab, tapi time life lah. Kalau tak harga dia jadi RM30. Ni kali ketiga Yasmin purchase. First Yasmin purchase, Yasmin beli sunscreen stick dia. Second purchase Yasmin beli sunscreen stick dia lagi dengan glowy. Ada 2 botol kat sini glowy. Satu Yasmin, satu Nadia. Yeah. Because this only RM10. Korang better so go worth it now. Guys. Yeah. Please go grab. Kalau tak nanti harga dia naik. Yes. Nanti korang jangan macam kita orang. Okay, cakap pasal glowy. Cuba bagi tahu apa function dia. Function dia boleh repair skin yang kusam. Sebab dia ada buat review yang kalau kita ada luka kat depan macam tu, kulit korang tak sekata ni ada slow-slow Yasmin memang kulit so sensitive. Yasmin tak pernah dapat kulit yang clear. Mesti ada je yang kasar lah. Bintik-bintik merah lah. Itulah. Dua ni produk yang kita orang baru nak try. Yes. Moist and face cleansing sheet. Okay. Ni RM10 juga guys. Tapi yang ni pun 10 yes, semua 10. Semua 10. Ya. Yeah. Semua RM10. 3 ni. Kau pakai ni. Sebab tu kau punya. Tak pun nak pakai sekarang sebab tak cuci muka lagi. Tunjuk dia punya texture je. Tada! Neng 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 neng. 1, 2, 3. Tada! Ada dia punya ni. Pali get oily. Dia macam untuk travel so comfortable. So bentuk dia love. Tebal juga. Dia made from broccoli. Okay. So Yasmin akan tunjuk texture moisturizer dia. Allah tak nak keluar. Aku rasa dia buat clear base ni. Yes. Sebab ni expiry date dia Allah 2 pump. Allah Akbar. Rasa sikit. Bagi sikit. Okay, kita bau dulu. Tak ada bau. Dia kata best gila tau. Dia kata kalau beli akan beli lagi. Kita tengoklah. Dia macam okay. Not bad lah. Dia macam kosong je bau dia. Cium pun tak ada bau. Actually skincare yang tak ada bau ni bagus sebenarnya. Faham? So biasa je. Dia gel. Dia bentuk gel. So biasa je. Sebab Yasmin dah pakai Glade to Glow. Pakai Original. What else? I pernah pakai apa lagi? Macam-macam. Tapi so far Glade to Glow the best yang warna pink punya. Of course kita akan excited nak share. Oh I'm sorry. So recommendation. See, ini yang besar. Yang kecil dulu Yasmin beli ya Allah. Dekat 10. Dekat Batam kita beli sampai berapa? 6. Yes, exactly. Yang serum tu Yasmin pakai dah lebih 10 botol. Memang aku rasa dah 20 macam tu. Yes. Sebab dia pakai yang warna purple pun ada pakai juga. Sebab dia untuk skin barrier yang ni. Okay. Untuk orang yang breakout. Dulu dah ada breakout gila teruk. Sekarang pun masih ada. Dan recommended ubat jerawat.
saja tidak ni. Memang function. Ya, lepas tu Jom. For the excited. Macam mana kita nak bezakan kau punya dengan aku punya? letak stiker. Okay. I'm going to put the sticker. Jom. Tapi yang ni expired date dia 3 hari bulan 2000. Macam 2025. Tapi 2026. Mana? Oh my god. Expired lah. 5 lah dia. Bukan 6 ni. Bulan 3 tahun ni punya. Tak lah Nok. Kita try dulu. Kita try. Bismillah. Oh memang dia punya sukatan betul lah. So you have a sticker right now? Yes, I have. So Yasmin akan pakaikan ni. Dekat sini. Tada! Comel tak? Comel kan? Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua balik kerja and tak basuh muka lagi, tak mandi lagi. So this is mine. So total damage Yasmin keluar 10, 10, 5. 25. Nadia 15. I think I want So this is mine. this. Can I? Like this. Let's see. Segar ke tak segar? Satu je. Satu je. Wow. Sikit-sikit jadi. Dia punya rasa berangin. Lengur juga tangan akak ni. Lama-lama. Lepas tu ya. Harap-harap lah. 2026 lah Yasmin. Oh, dekat kotak je lah. Ha. Every time I Nampak use, agak I... macam premium lah juga. Dia punya. Ni kalau korang travel, korang malas nak bawa pencuci muka besar-besar. So macam korang nak pergi travel sama balik. So kalau macam korang nak pergi travel, this is so friendly to bawa. Aku remember. If korang interesting about our video, you can comment below. Please korang, kita orang macam perlu gila korang punya komen. Like, comment, subscribe and share. Ya, tiba. Ni aku dah ikut influencer negeri luar dah ni. Ya. So that's it for today. Ada macam So that's it for our video. Thank you girl. kau punya grammar betul tak? Aku tak kisah. Itulah. Aku tak aku kisah macam- tu. Sebab aku rasa orang luar kan, dia lagi appreciate aku cakap bahasa dia berbanding what we gonna discuss right now. Is it a video about skincare yang kita beli atau grammar English? Both. We must to learn from our EU. Oh my god. I'm so sorry. Okay, bye. Bye. Bye.